sebenarnya bukan dua agama yang menunggu the true Messiah. Siapa dia the true Messiah? Nabi Isa. Islam tunggu Nabi Isa, Kristian tunggu Nabi Isa. Hakikatnya the true Messiah yang sebenar memang sudah dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat. Orang-orang Yahudi memang menunggu raja segala raja di akhir zaman, iaitu the true Messiah. Sebenarnya the true Messiah dah hidup zaman mereka yang bernama Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam tu. Tetapi mereka cuba buat andaian. Sebab the true Messiah akan hidup kekal sampai ke akhir zaman. Dan andaian ini berbaloi bila mereka cuba melakukan konspirasi dengan Maharaja Rom dan Yahudi-Yahudi yang lain. Kalaulah Isa ni dah yang sebenarnya the true Messiah, pasti dia tak akan terbunuh, pasti dia tak akan kena salib.